Sebelum kita mulakan video kali ini, video asal adalah pada 2 tahun lepas, yang mana skill dalam edit video saya sangat minimal. Maka, saya mengambil keputusan untuk edit semula vlog ini. Untuk sesiapa ingin melihat vlog yang asal, boleh tekan link pada description atau komen. Amaran, mengandungi rakaman video yang bergegar sebab tak ada stabilizer dan boleh membuatkan mata pening. Sekian. Okay, let's go. Okay, cukup. Boleh. Alright. Mantap. Mantap. Dah lengur ni. Sana. Sini. Sini lah. Diorang dah habis ke situ? Boleh? Kau tengok total dia berapa? Mami, sugar mami. Kau kaya. Oh, sugar mami. 100 mat semua ni. Habis. Wow, kek. RM40 je. Ni je. Alright. Sebab ada tin tu. Tin sardin. Ush. Kakak ni dia belanja lah. Kena asing kampung lah. Yang tu, RM1. Yo, RM1 saja. Nak durian? Nak ni boleh ke? Boleh. Tapi RM2.5. Tak apa. Allah manja. Nak cakap terima kasih. Ni. Ada mi syai. Look good. I mean, really good. Ada mi syai. Bayang wak. Alah. Dia kena bismillah. Wow. Kalau kita lupa settlekan kerja. So please kawan-kawan. Okay, kita recycle saja. Kita ambil daripada tong sampah ni ya. Boleh. Molek. Taklah, untuk duduk-duduk ni je. Bawa. Boleh. The next morning. Stock perfume. Dah buat vlog kan? Bukan. Dia buat vlog YouTube. Asam. Budak sekolah tenggelam. Bye-bye. Dini. Bismillah. Boyfriend aja. Ribuan terima kasih, jutaan terima kasih kepada korang yang stream kami. Oi, laju mak dia. Asahan. Sampai. Kita dah sampai Syatul. Dah sampai. Ya ke? Kita barangnya ke? Saya bawa cik. Oi. Let's go. Najwa. Let's go. Let's go. Kita akan zoom seorang-seorang.
Let's go. Let's go. Nampak je lawan aku. Dah lepas kerja lah. Mana tak bawa? Cik. Boleh. Tak apa sayang. Balik. Cik. Jom. Bebek. Mana yang toilet yang kata tu? Sini tak ada toilet Sarah. Dah dengar bunyi air dah. Kesian sampah. Inilah beriadah kita. Ya tu. Tolonglah, dah basah kaki dia ni. Tempat tadi. Atas dah tak boleh naik. Atas sempit. Atas jauh ya. Ada kayu besar. Sempit. Tak ada sayang. Jalan cepat sikit. Rakam. Sudah dah ke? Dah. Cuba Bebek. Oh, sini lah. Tak nak sini. Sinilah. Guys. Sini. Guys, turun ke mana? Awaknya. Aidil. Awaknya. Sini. Nak mandi juga. Ayolah. Kaki je. Kita kalau nampak tu tak rendam. Naik, belum. Naik lagi. Lagi. Cameron. Beli geting. Aduh, gua beli genting. Ada apa dah kendang kan? Kita tengok di sana. Nak pergi mana ni? Airlah barang kita. Kesian ni ha. Okeylah, jom. Sini. Dah sampai. Kejadian. Tudung tak tertanggal. Bahaya budak-budak ni. Janji tutup. Janji menutupi Ya sayang. Apa? Dia cakap muka aku kan macam mama Arab. Astaghfirullahalazim. Kau tengok macam bapak-bapak je. You do. Kau tengok zoom. Nama dia ikut. Tak baik. Ribut pagi dah.
Panas sampai tak nak naik Nak lagi lagi. Oh, nak pergi lagi Awak macam mana perasaan? Ada minum lagi tak? Kena ke lah? Sikit-sikit. Bahaya. Kenapa dia sangkut-sangkut? Tapi nanti dia clear kan? Tengok ada orang dating kat sini. Ini nama dia Reti. Jadi nama dia Syatul. Kita kena adukan kepada Majlis Agama Islam sebab dia orang buat kesalahan. Yang ni dia nak suap Maggie. Yang ni apa? Yang ni DJ kita hari ni sebab dia ada speaker. Yang ni nama dia ID. Dia pegang. Dia tak ada gambar pedas. Dia yang tak nak. Yang ni buat masakan pedas sangat pula. Lagi Nat. Dan ini saya. Cik kita ikut Zarina. Apa perasaan awak? Untuk hari ni? Seronok sebab semua ni kita tak rancang pun kan sebenarnya. Saya bersyukur sangat semua dapat bagi kita sama yang baik. Buat apa? Cantik lah. Kalau tak sangka dan kita berjalan langsung nak lari. Malam balik. Apa? Terima kasih semua. Sedap tak? Tak nak tahu. Sedap tak? Pedas kan? Pedas kan? Pedas kan? Saya nak kawan. Alah Zarina bukan Zarina. Berpasik. Apa ni? Kita buat apa? Astagfirullah. Tak betul kat sini. Kena yang. Aku tutup rambut. Ini video kan? Ha. Hari ini kita akan menginterview beberapa orang untuk bagi tahu perasaan bagaimana dapat bercuti selepas bertukar-lumpur semenjak KSM je boleh cari mangsa. Jom. Kita akan cari Nurul Mustafa jom. Dia nak cuci. Sila perkenalkan diri dan ini sahabat saya perkenalkan diri. Hai, nama saya Nurul. Berbeza. Hari ini kita orang jalan-jalan dan berak ikan lepas BSS. Bagaimana perasaan selepas tiba di Asahan? Perasaan happy lah, akhirnya dapat juga. Seterusnya kita akan makan-makan. Hari ini akan pemandangan kan. Okay, kita akan serang dua individu fine art sebelah sana. Bahaya siap batu je. Dapat sikit. Adakah? Sila perkenalkan diri anda. Nama saya Iqbal. Saya Syahir. Cameraman, sila ikut muka saya cameraman. Okay. Ini kita akan menterjah dua orang student fine art kelas apa? D. Wakil daripada kelas D. Kita bagi tahu serba sedikit perasaan bila dapat bercuti di luar UiTM. Sama-sama. Seronok lah. Sebab biasa akhir tengok dalam UiTM ni kan. Benda sama je. Betul, setuju. Saya juga nak keluar kadang-kadang. Betul. Saya setuju apa yang dia. Setuju, bagus. Selamat Eric, dia tak nak bagi jawapan, dia kata setuju sama. Okey, terima kasih ya. Sama. Kat, bye. Dah tamat. Mengajar. Saya Cah. Tak ada perasaan. Allah. Sejuk sangat. Tengok tu dia orang buat apa tu? Pergi mana? Pergi mana? Buat apa? Ada apa? Bawa kamera. Cacing dia, kepala dia. Saya rekod dia. Macam-macam Ini kita akan apa? belajar. Dia macam ada cacing macam ni tapi bentuk kepala macam tu. Dia yang sebenarnya yang bukan main. Ini kita kat sini kita ada jumpa cacing yang belai. Gorgon. Yang berwarna merah. Aha. Itu dia. Saksikan. Zoom sikit.
Tengok dia Kepala dia cantiknya. Dia smooth gila. Sangat geli ya. Tak apalah sebab kita kat hutan memang jumpa berbagai. Ni memang. Jom kita kembali ke siaran langsung. Kembali semula. Apa perasaan awak hari ni? Saya berasa sangat gembira sebab dapat ikut Fida dengan kawan-kawan dia pergi Asahan. Oh, Asahan. Time weh. First time. Jom, let's go. Oh, cantik. Mana? Oh, ada siput. Banyak. Saya tak pernah orang ikut saya. Tak apalah, kita ikut Saya Fida. malu. Tak apa, kita ikut Fida. Mari kita terjah shuttle. Okey, jom. Jeng. Kita continue to interview fine art student. Apa perasaan awak kat sini? Kena bertongkat dulu lah. Best. Tapi kan tak dapat masuk. Kesian je. Apa? Nanti lain kali boleh jumpa lagi. Oh, record. Jumpa shuttle dah? Bye-bye. Bagi tahu nama siapa? Nama saya Nur Aisyah Buaya. Ingat buaya je. Asyha. Siapa jawab memalu ni? Saya ni memang pemalu sejak azali. Tak boleh dinafikan saya memang pemalu. Tak boleh tunjuk muka lagi. Sangat-sangat pemalu. Sampai tutup mukanya. Tak boleh tunjuk muka. Tak boleh. Terlalu malu. Faham? Okey. Bye pemalu. Okey, kita continue. Bye. Bye. Cem, sini. 1, 2, 3. Betul dekat sini kamera. 1, 2, 3.